Berani nak naik sangat tadi kan? Berani-berani sangat. Kau tak tahu lagi. Sebab tu Abel tak letak Mira lawan masa pick up line. Kalau tidak, Mira sapu rata. Itulah tu. Tapi sebenarnya jujur je lah. Bukan tak letak. Sebenarnya memang diorang dah select dah tu. Yang mana boleh bagi pekat lain tu. Tapi Mira kan ganti-ganti ni. Ya. So Mira dah ni takkanlah Mira nak overall semua. Nanti kalau ni Mira sapu bersih, tak ada orang lain dah. Tak bukan. Mira kalau boleh nak banyak screen time masa tu. Sebab Mira nak tengok Noah je. Perlu pula kenapa? Perlu member guys. Baru lepas mandi pun perlu jugalah. Kenapa? Tapi dia gitulah Mira. Kadang-kadang memang kehidupan memang ada roda. Kadang-kadang Mira boleh tengok Noah, kadang-kadang Noah boleh tengok Mira. Tapi tu orang kata tak ke mana kan. Dia macam sampai tak sampai. Tapi betul betul kehidupan ni macam roda. Macam roda lah. Kadang-kadang pikat lain jadi, kadang-kadang pikat lain tak jadi. Mira faham. Betul. Bukan nak bagi pikat lain sangat pun. Mira nak minta 3,000 pun boleh ni. Ya, okey lah. Kalau macam tunggu 3K lah baru Mira follow back ke macam mana? Ke nak tunggu sampai selama-lamanya? Jangan tunggu lama-lama nanti. Aduh. Macam gini lah korang. Kalau dia nak minta lebih tu aku nak kena hyper tu. Tapi tak boleh. Tak boleh nak hyper. Boleh lah tu Mira 2,500. Boleh je. Nanti Mira follow back sekarang ke? Sekarang lah Mira. Okey. Mira follow back sekarang Bismillahirrahmanirrahim. Betul ni? Betul. Okey, in return Mira dapat apa ni? Mira follow back Noah ni? Dapat apa? Kalau nama sebelah Noah Sejarah, takut nanti Mira jadi bini sejarah. Tak, kalau feedback apa yang Mira dapat Noah tak pernah menjanjikan bulan dan bintang untuk Mira. Tapi Noah cuba buat kebahagiaan untuk selamanya. Tapi itulah, korang kata benda tak ke mana kan. Benda tu berpusing lah. Macam tadi katakan roda. So roda tu dia berpusing. So macam tu lah juga kita. Berpusing jumpa lagi. Jumpa itu. Tak boleh. Jangan nampak sangat terkesima dengan kecantikan Mira tu sampai hilang perkataan tu. Ya betul. Sebab kan gitulah nampak kecantikan sangat. Aku rasa kalau jumpa depan-depan dia aku yang malu ni Noah. Macam mana? Korang tahu tak? Noah masa dekat KP dia tak sembang pun dengan Mira. Hampa nampak je dia dalam ni macam ni. Sebab dia kata Mira garang. Pagi-pagi kita orang pergi nak breakfast dekat rumah dia orang, kat villa dia orang. Dia tengah duduk macam tengah jadi guide dia lah kan. Dia nampak Mira kan. Dia tak berani cakap. Dia tak tahu kenapa dia takut dengan Mira. Orang kata kalau malu-malu ni mau. Mira. Tapi dia macam gini lah geng. Saya sebenarnya nampak je macam hyper sebenarnya. Tapi kalau depan-depan saya malu juga. Segan lah. Tapi bila dah tegur, okey lah sikit. Boleh lah borak. Tapi kalau dengan lelaki saya kacau lah. Dengan perempuan, dia macam ni perempuan ni dia ada kemahalan dia kat situ. Kemahalan? Bukan. Nak kata Noah kat sini dia pandai jaga ikhtilat. Dia macam tu lah. Sebab tu dia tak. Mira ingat dia masuk, dia nak borak lah dengan Mira ataupun dia nak tegak Mira. Tak ada weh. Hari kedua tu pun sebab Mira tegak dia tanya Mira, Noah okey, baru dia sembang dengan Mira. Barulah sembang. Dia macam mana benda tu. Benda tu dia segan sebab perempuan kan. Saya kalau dengan perempuan daripada depan saya segan. Mak saya pula pesan tunduk pandangan. Ya ke? Bagus yang anak soleh ni dengan cakap mak. Nanti kira salah mak ya? InsyaAllah. Apa salahnya mak mentua mestilah kira salah. Kena balik guys. Gerak Aku pergi kajang. Okey. Ambilkan dengan beri tak? Dia gitu. 3K Mira. Ya dalam ampun. Mira minta 2K je Noah ni. Kalau 3K ni kadang-kadang punchline Mira kurang menjadi sebab ramai gugup. Faham. Tapi tak apa, selagi ada Noah dekat situ, Mira rasa selamat lah.
Ya Allah, Mira. Astagfirullahalazim. Terima kasih Mira, terima kasih kerana percaya bila saya ada di sisi awak. Tu korang, saya rasa dah boleh dah lah kita pelan-pelan. Semoga. Ya. Mira pun dah start shoot ni. Masa orang tu dah sampai dah ni. Ada shoot? Ada dengan ni. Kena bagi tahu kan dengan Nazrul. Oh, faham. Dengan Nazrul. Faham. Tak apalah. Kalau macam gitu, Mira shoot sampai habis-habis pun apa? Minta pastilah. Before 12 lah kot selalunya. Oh, kalau macam gitu tak apalah Mira. Sekarang ni shoot untuk konten apa? Mira tak pasti konten apa. Dia tak cakap konten apa. Oh, tak tahu lagi konten apa, tak apalah. Tak apa, sekarang ni shoot lah untuk konten. Nanti shoot kita di atas pelamin. Yang itu bukan konten tau. Betul-betul tau. So, terima kasih dengan Nazrul. Janganlah ulang nama lelaki lain boleh tak? Nampak tak? Janganlah ulang lah. Nampak macam tak mau tapi jealous tu. Janganlah. Dah pukul 10 dah tu. Baliklah Mira, baliklah.